Assalamualaikum semua. Podcast BBNS here, borak bersama Nanok Studio. Jadi untuk episod kali ni, saya bawakan seorang, dia tak nak saya panggil otai. So saya panggil dia orang lama lah dalam industri. Dia terlibat bahagian pengedaran dan promosi ya bang Ya, betul. Promosi filem. Betul. Jadi bang, kenalkan diri anda. Okay, first of all, saya nak ucap terima kasih kepada Nanok Studio menjemput saya, yang sudi menjemput saya. Tak adalah otai, banyak lagi orang yang otai dalam industri ni lah. Saya cuma orang lama je lah. So okay, nama saya Muhammad Zubir. Saya daripada Key Billion Distribution. Okay. So tugas saya adalah kebanyakan filem-filem yang di dalam Malaysia ni saya mengeluarkannya dan mempromosikannya. Tak adalah semua, tapi macam small, medium title, small title kebanyakan ada tangan saya lah. Mengeluarkan tu maksudnya mengedarkan lah. Mengedarkan filem tu dari strike Cinema Pawagam sampailah habis Pawagam. So maksudnya selepas Pawagam tu mana kita nak pergi? Okay. Kita ada berapa platform yang kita boleh pergilah dalam Malaysia. So itu tugas saya, dan promosi lah. Promosi ni kebanyakan kita akan kupas filem tu macam mana kita nak jual. Okay. Jadi depend pada konten tu lah apa yang kita nak jual. Itu tugas saya sebenarnya. So maksudnya abang kena tengok the whole film dulu. Of course. Lepas tu baru plan macam mana nak jual, marketing ni tu lah. Setiap filem yang pergi dengan saya untuk pengedaran ni confirm, wajib, compulsory saya kena menonton dulu. Okay. Kalau saya tak menonton, saya tak tahu macam mana nak promosikannya. Okay, ada tak filem yang abang dah tonton lepas tu abang macam tak ambil, tak nak buat? Tak. Ada juga, tapi tak banyak lah. Tapi untuk bisnes ni lah, kita rasa untuk menampung company, I have to take lah kan. Okay. Sebab dengan keadaan-keadaan kita yang sukar sekarang ni, so saya rasa saya kena ambil lah. Walaupun cerita tu tidak berapa, tapi kita cuba. Okay. Tapi cuma kita kena pandai lah. Janganlah cerita tu tidak, kita dah tahu tidak boleh collect, tapi kita tekan pula producer. Nak pergi panggung banyak, panggung banyak, besar, promosi kena ni, kena tu, kena ni. Jadi you increasekan lagi dia orang punya budget. And then collection tak dapat drop, susah nak cover. Betul. So maksudnya abang punya set menjaga producer jugalah dalam masa yang menjaga sama. juga producer. It depend pada producer. Okay. Want to follow atau tak nak. Kalau dia tak nak follow cakap saya pun tak boleh buat apa. Abang suggest, and then kalau dia nak follow, follow. Dia boleh follow juga dia punya suggestion sendiri. Kalau dia punya kita boleh, sebab untuk mengeluarkan filem ni kita perlu berbincang. Okay. So apa side dia? Okay, dia nampak, kalau saya nampak point of view the producer tu yang positif, why not kita ambil? Okay. Kita dalam untuk mengeluarkan filem dan mempromosi filem ni, pengedar haruslah bekerjasama dengan producer. Kerjasama ni selama berapa bulan? Selalu filem nak keluar, dia ambil masa lebih kurang dalam 3 bulan dan 3 bulan selepas tayang. Okay. 3 bulan selepas tayang tu lah collection lah. 3 bulan sebelum tugas-tugas promosi apa. Tapi selalunya kerja saya tak dalam masa 3 bulan. Kerja saya kadang-kadang ada yang setahun, ada yang setahun setengah. Kenapa dia jadi lama tu bang? Okay, ada yang datang daripada nak start shooting. Dia nak start promotion daripada sebelum shooting lagi. Shooting, and then dia tunjuk, okay Zubir, saya nak buat konten macam ni. Okay tak okay. So untuk macam kita menilaikan filem tu dari segi paper, skrip, dia agak sukar. Sebab benda ni kena tengok dengan visual lah, visualize dan baru kita dapat rasakan filem tu macam mana kan. So selalunya selepas siap baru kita akan bagi advice lah macam mana. Cuma kalau dari skrip tu, saya kata awak kena shoot dulu. Okay. Sekejap, tadi saya tunjuk abang sikit klip orang perang. Sikit kan, here and there sikit. So cadangan, pandangan abang kan, walaupun kita tak bekerja sama untuk distribution belum lagi kan, jadi apa cadangan dan pandangan abang untuk marketingkan filem orang perang? Okay, apa yang saya tengok untuk cerita-cerita yang macam ni lah, ini bagi saya cerita yang ada melibatkan kenegaraan. So bukan kata kita punya masyarakat tak suka, tetapi kena faham generasi baru kita ni. So bagi saya cerita ni bagus. Bagi dari segi production value yang saya nampak, bagus lah, maksudnya dari segi gambar, warna, ini pun tak fully siap belum lagi kan. So bagi saya cerita ni ada something lah. Tapi kita kena pandai macam mana kita nak jual. Mungkin kita punya target audience tu different sikit, bukan ke youngsters. Untuk dapat 16 ke U18 tu, dia main peranan ni bang untuk sesebuah filem. Dia contohnya, kalau kan sekarang beli tiket online kan, jadi kalau kata saya beli tiket untuk adik umur 16-15, panggung tahu bang? Panggung memang tak tahu, tapi sebelum awak beli tu, panggung akan keluar kat situ dulu. Dia akan bagi notice, filem ni 18 tahun ke atas. Tapi bila you nak masuk nanti dekat checkpoint, dia don't check. Diorang scan.
Sebab you beli online, you akan scan bar. Ya, Barcode betul. you tak boleh you beli terus masuk je. So you nak masuk tu dia akan scan dulu. Sebab sekarang orang besar-besar kan, badan besar-besar pun umur 16 pun boleh masuk je setakat scan je kan. Dia So dia tak ada guide yang betul-betul. Okay. 18. Kalau 16 tu maksudnya 16 ke bawah tak boleh masuk. Kalau 16 PG Okay. boleh masuk. Okay. Okay, parental guide PG tu. Okay. Bagi saya 16 ke bawah ni, kebanyakan yang tengok movie 16 tahun ke bawah ni dengan parents. Saya rasa tak ada lagi yang umur 13, 12 tahun. 16 kata 4 kan? 16. Yes. Dah besar dah. Ya, itu cakap 16 ni 16. Yang 12, 3 ni bawah 16. Ya, okay. 12, 13, 14 ni saya rasa diorang jarang pergi dengan kawan. Even though anak saya 13 tahun pun nak tengok wayang pun ajak saya pergi. Okay. So yang umur 16 ni dia akan pergi dengan kawan-kawan lah. So cerita tu you nak target audience yang mana? Kalau you punya cerita tu memang target audience yang youngster ni, so kena make sure cerita tu tidak ke 18 lah. Kalau you pergi pada 16, target audience you dah kecil. I see. Mungkin cerita, okay, bila cerita you 18 tahun, tapi rating 18 tahun, tapi orang yang nak tengok ni target audience you ni 16. 16. So dia tak boleh masuk lah kan. Masuk. Okay. So you kena buat konten tu macam mana, ikut kepada you punya target. Okay. Sekarang tapi ni, itu kan ditentukan oleh LPF kan bang kan. Maksudnya bukannya kita yang decide kan. ya, LPF yang decide benda tu. So LPF dia ada guideline dia. Okay. So guideline tu yang kita kena baca. Sebab apa, setiap LPF dia akan keluarkan guideline dia untuk filem Malaysia, apa yang harus ada, apa yang tak boleh, apa yang boleh lah, senang cerita. So bahagian abang terlibat juga dengan LPF, dengan Ya, panggung memang kan, kita semua akan, lah kan. kita akan hantar first kali proses filem ni, kita akan hantar filem ni ke LPF dulu. Okay, ni tugas abang lah ni sebagai distributor. Yes. Dan promotion hantar ke LPF. Okay. So LPF ni apa tujuan dia? Okay, satu adalah tapis. Tapis ni adalah sebelum keluar ke panggung nak tengok dulu filem tu. Ada unsur-unsur apa, ada tak unsur-unsur yang membabitkan agama, politik, whatever, apa semualah. Tengok pada cerita you lah. Ya. Okay. Abang, tapi dia tapis visual je kan? Visual. Music dia tak tapis kan? CGI pun kalau ada dia kena letak. Sekarang ni LPF quite strict. Ya. Sebab untuk CGI macam dulu kalau kita ada handphone ni, kita nak letak gambar CGI ni, kita boleh letak tepi kalau tak siap. Sekarang Dulu. tak boleh. Sekarang tak boleh. You kena tampal juga. tampal juga. I see. So, patutlah kita LPF. So LPF dia kena betul-betul get ready. Dan sekarang ni pun yang saya dengar juga, kalau you nak hantar trailer ke panggung, sebab kita kan ada trailer take on di dalam sinema tu. Ya. So trailer tu pun kita kena bagi list of sinema mana kita nak masuk. Dulu tak ada. So sekarang LPF agak strict. Termasuklah dengan poster. Poster you ni, susunan logo tu harus ikut guideline dia orang. Okay. Contohnya Finas dengan KD ni, awak kena letak dia sebelah-sebelah. Ini barulah logo-logo lain. So dia ada guideline dia lah. Saya tak berapa ingat lah guideline tu kan. So tapi dia ada guideline dia. So LPF agak strict. Balik pada tadi yang saya tak habis cakap tadi, LPF dia ada dua set. Satu set A, satu set B. Okay, set A ni adalah filem you lulus untuk ditayangkan di Malaysia. Set A. Set B ni adalah lesen tayangan you. Lepas LPF, kita akan go pada wajib tayang. So LPF di Kementerian Dalam Negeri. Wajib tayang di Finas. Apa tujuan wajib tayang? Wajib tayang adalah untuk bagi date dengan location. So, total panggung kan? Total panggung. So bila kita dah dapat total panggung, itu yang kita akan apply set B. Lesen kita pula. So lesen tu nanti saya distributor, kita akan bagi kepada sinema-sinema yang menayangkan filem tu. Filem awak ke filem siapa-siapa lah. Yelah. Okay. So, alright. Dengan lesen, kalau tak ada lesen tu, sinema takkan tayang. I see. Termasuklah juga kalau kata trailer yang kita nak take on di dalam panggung tu. Trailer tu juga perlu ada set B. Set B. Set A tak perlulah. Set A, B saja. Kena juga. So untuk melalui ke set B, you kena lalui proses set A. Okay. Baru dapat set B. Okay. So guideline ni bagi saya untuk LPF ni, I rasa you boleh search dekat website lah. LPF ke kan? LPF apa saya tak ingat. .gov.my ke apa saya tak ingat. Tapi dalam website tu ada terangkan dia apa punya guideline betul. filem yang nak masuk dalam Malaysia ni. Dia ada bayaran kan bang kan? Dia based on apa bang? Abang ingat tak? Sebab abang biasa buat kan? Untuk set A, pengiraan dia, bayaran dia, dia formula dia lah. Formula dia. Formula dia duration filem. Okay. Dia akan darab dengan amount yang LPF letak. Tak salah saya RM5.60. Ini untuk set A. RM5.60. Itu sahaja. Okay, set A. Set A. Set B? Set B dia akan depend dengan duration filem dengan location.
Okay. Faham tak? Okay, dia duration film darab dengan RM2.80. Kali berapa panggung dia ambil? Belum lagi, belum tambah lagi. RM10. Fee dia. RM10 tu adalah lesen tu. Lesen fee dia. So dah tambah RM10 baru darab dengan berapa jumlah lokasi. panggung. Okay. So selalunya kos yang agak tinggi di set B lah. Betul. Set A dia akan rendah sikit lah. Yeah. So macam set B ni dia depend berapa panjang filem, berapa banyak lokasi. Yeah. Kalau you punya filem panjang dan lokasi you banyak, tinggilah lagi kos Tinggilah dia kan. kat situ. Ini kadang-kadang untuk orang-orang yang baru nak berkecimpung dalam nak buat filem, kadang-kadang dia tak tahu ini adalah kos-kos yang ada. Betul. Kan bang kan? Kadang-kadang dia just buat filem. Dia tak tahu Betul. ni yang marketing, promotion, LPF tu Betul. semua ada banyak lagi kos-kos Betul. tersembunyi sebenarnya. Dia tak tersembunyi sebenarnya. Orang tak tahu. Itu saya cakap. Kadang-kadang macam kenapa tadi saya cakap daripada awal lagi diorang dah jumpa saya. Sebab apa? Ini benda yang saya terang kat Guide. diorang. So bila saya guide diorang benda-benda ni semua, at least bila filem tu dah siap, diorang ada standby budget. Betul. Ingat kan. filem budget satu, post production satu, Betul. last kali promotion and distribution ni pun ada budget. Ada budget dia. So tak ada benda yang free lah. Aku pun nak minta tolong. Kan? So budget ni yang kita kena coopkan untuk keluarkan filem tu. Okay, budget untuk distribution is very straightforward. Okay. Budget untuk promotion depend. Okay. Depend maksudnya okay, macam mana cerita tu. And then depend pada pocket producer. Kalau cerita bagus, producer tak ada duit, susah juga untuk kita nak promokan filem tu kan. Sebab apa, bagi saya sekarang ni yang untuk promotion pun kita tak rely banyak kepada mainstream media. Maksudnya dari segi TV, radio, it's depend kepada film. Maksudnya kalau filem tu ada potensi, yes, kita pergilah mainstream. Dan ada budget. Ya. Okay. Kalau kata filem tu yang okay, ini susah sikit nak collect ni, okay, mungkin kita takkan pergi TV dengan radio. Media sosial. Media sosial saja. Sekarang ni kita pun tahu media sosial makin lama makin berkembang. Saya start dalam industri ni pada tahun 2006. TikTok tak ada. Hanya ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter. Makin hari benda tu berubah. So macam saya untuk promotion every year saya akan cuba tukar cara nak marketkan tu. Market dan termasuklah dengan apa yang saya ada di bahagian-bahagian media sosial ni. Portal-portal, blogger-blogger, influencer ni. So kita akan every year kita akan bertukar. Kita takkan pakai format yang sama sahaja. Kalau ada dulu macam last year kita pakai filem influencer. Okay, tahun ni mungkin kita akan kurangkan filem influencer, kita panggil orang-orang yang lebih genuine, maksudnya orang biasa. So cara diorang buat video pun lain macam TikTok. So sekarang ni macam kita nampak lah promotion media sosial ni yang paling in bagi saya nampaknya pada TikTok lah. Itu pendapat saya lah. Kedua, sekarang ni yang saya nampak sejak tahun ni, saya nampak thread lah. Thread, ya betul. Thread is very very ni. Tapi thread laju, ni thread ni sekarang kan dia punya trend dia macam Twitter juga. Dia macam X kan? Dia macam X juga. Cuma bagi saya di situlah youngster paling banyak. So tu saya cakap, kalau kita dah tahu satu platform tu dia nampak dia ada potensi dia, kita akan penetrate macam mana kita nak buat promotion kat situ. So macam Aim pun dulu last year ada pernah keluar filem dengan saya kan. Kalau tak normal. So period tak normal ni kita hanya TikTok saja. Kita pilih untuk media sosial, betul. TikTok saja, tapi kita tak ada thread, tak ada apa semua kan. So thread ni bagi saya lagi untuk menaikkan lagi filem tu. Sebab apa, bila diorang main di thread tu, diorang bukan hanya jom tengok filem ni di bawah, diorang akan cerita, diorang akan kupas, diorang kongsi rasa cerita tu. Betul. So bila orang lain baca, okey lah, dia macam lah. kita contoh Malaikat Malam. Abang study tengok dia orang punya feedback review tentang Malaikat Malam ni, dia terbahagi kepada dua. Satu yang Mak Rempit hardcore, tak suka Malaikat Malam ni. Mak Rempit hardcore yang memang racing kerja dia apa semua, dia memang tak suka. Apa racing kat basement lah apa semua, orang komplain. Tetapi yang menang ni lagi 50% ni, ini yang suka ni adalah perempuan. Cinta. Sebab apa, ada Syafiq, Kyle. Mak Rempit paling handsome di dunia lah, apalah semua. So bila dekat track tu dah berbau 50%, yang suka ni, yang tak suka ni, orang atas pagar tu rasa macam mana? Kita tengok lah. Jom kita tengok lah. Ini mau decide. Tak suka, aku tak suka. Dah tengok ni tak suka. Tapi dah tengok. Dah beli tiket. Duit dah masuk dulu. So maksud abang kat sini, review yang teruk sikit ke, review yang baik ke, dia tetap membantu kan, sebenarnya bagi saya dia membantu. Ada macam contoh kita baru hari tu keluarkan Gayung 2. Gayung 2 mostly di thread kita tak nampak feedback yang negatif. Semua positif. Tetapi bila semua positif pun kita takut.
Maksudnya dia tak ada kilik FOMO tau. Okay. Maksudnya kat media sosial tu diorang tak bergaduh. Jadi cerita tu jadi macam okey, gayung. Jadi orang tak ada excited untuk menonton. So maksudnya kalau baik sahaja pun tak okey juga ya bang ya? Okey juga. I see. Dia kena ada FOMO sikit. Okey. Macam tu cara dia. Berapa banyak filem dah abang buat? Total lah lebih kurang yang abang edarkan dan buat marketing. Lebih kurang? Hampir 100 lah. 100 filem dah. Daripada Yang paling tinggi bang? Yang paling tinggi collection ni so far yang abang ingat? Kalau kata nak ikut pada promotion kita macam saya depend pada klien. Ada klien yang nak saya edarkan sahaja. Diorang tak nak saya promotion. Okey, ada yang klien nak saya promotion. Tak nak saya mengedar. Okey, saya buat dua-dua. Okey. Kalau kata filem yang paling besar saya buat adalah Munafik 1 dan Munafik 2. Itu abang buat pengedaran dan? Tak, saya hanya buat promosi. Okey. Masa tu Scope Production dia tak join lagi dengan Astro apa semua. So diorang hire saya sebagai promotion ni orang. Okey. So kat situ saya promo dan saya tahu, dan sebenarnya bukan saya punya promo, itu cuma orang kata apa, backup. Tapi content itself memang dah bercakap. Dan pengarah siapa. So bagi saya content tu memang dah pergi ke situ. Cuma kita ni enhancekan sikit promotion. Jadi okey. Faham. Macam mana abang boleh masuk dan terjebak dalam industri pengedaran dan promosi filem? Okey, saya sebenarnya kalau nak dikatakan, saya ni bukannya belajar di dalam bidang ni. Maksudnya ambil course filem lah apa semua, saya tak. Saya dulu berasalnya belajar saya ialah sound audio engineering. Audio engineering? Okey. So bila audio engineering tu, bila saya dah habis belajar, saya nak cari kerja apa semua agak susah sikit masa tu. So saya kerjalah dulu part time di sana di sini, ada kerja di club juga, jaga sound apa semua. And then last kali saya bekerja sebagai saya kerani di Maybank. Abang kerani di Maybank? Okey. Maybank Finance Puchong. Tak payah tunjuk, orang tahu kita dekat Puchong. Okey. Okay, cut lah tu ya. Tak apa. Lepas tu bang. So 2 tahun 3 tahun kerja, and then after that barulah saya masuk ke dalam pada tahun 2006. 2006 start masuk. Saya tengah belajar lagi. Okey, tapi 2006 tu saya masuk bukan saya terus buat bisnes sendiri, tak. Saya belajar dulu di Metro Watt. MIG. Maksudnya saya bekerja. Bekerja di MIG lah. MIG dengan David Teo lah. Okey, tu bos pertama lah tu production. Itu bos pertama production, dan itulah sifu saya. Okey. Dalam industri ni, dia yang banyak mengajar saya pasal industri ni, dan tanpa David ni saya takkan ke sini. Tu saya terima kasih kepada Mr. David. So dia yang ajar saya segi industri ni macam mana. Kalau tidak, saya rasa mungkin saya tak sampai ke tahap ni. Tapi macam mana abang dapat kerja dekat MIG waktu tu? Sebab abang punya background kalau ikutkan. Okey, masa dah lepas Maybank tu saya jual kereta. I see. So bila dah jual kereta ni, biasalah kadang-kadang dalam industri ni kan banyak hanky-panky dia kan. So saya banyak kena tipu lah, jual kereta tak dapat commission lah, jadi salesman pun tak dapat. Saya jadi fed up. Okay. So jadi fed up, lalas mak saya yang cakap. Sebab mak saya ni dulu dia kerja Time Highway Radio. Okay. So dia memang dia marketing dan selalu dengan MIG. Sebab dia nak beli iklan kan. Yeah. So mak saya kata, okay, David nak perlukan PR. Okay. So saya hantar resume. Bila saya hantar resume, saya hantar hari Rabu, hari Jumaat dia panggil saya interview. So saya interview hari Jumaat, hari Senin dia semua masuk kerja. Rezeki. Betul. So di situlah saya start ni, bermulanya saya 2006 di MIG, dan di situlah college saya, dan di situ jugalah diploma saya, degree ke whatever ke situ. Belajar di situ. Belajar di situ. Tapi waktu tu start dia memang dah start buat bahagian marketing tak adalah. Okay, masa dengan David tu saya mostly saya PR. Saya public relation, maksudnya satu, saya punya tugas adalah menjaga artis-artis David ni. Okay. Siapa yang artis-artis David ni, macam Lisa Suraini di bawah jagaan saya dulu, Farid Kamil, Saizi Sam. So ini nama-nama yang big lah. Ada lagi yang kecil-kecil, tapi kalau saya bagi tahu mungkin orang tak kenal kot. So ini big-big nama yang saya jaga. Dan satu lagi yang tugas saya adalah saya buat satu rangka promosi untuk filem-filem David yang nak keluar. Oh, okay. So itu saya belajar promosi di situ. Sebenarnya masa di David ni saya tak berapa pandai sangat distribution. So bila dengan David ni banyak, mostly saya on the promotion. So bila saya dah dengan David tu, dengan promotion apa semua, tahun 2011 saya berhenti. Okay, 2006 ke 2011? 2006 saya berhenti. Saya buat freelance sekejap, dan di situlah banyak freelance saya buat. Dengan Scope saya pernah buat, dengan Primeworks saya pernah buat, dengan even though dengan KRU pun pernah buat. Oh, bahagian distribution marketing, promotion? Mostly yang saya buat ni mostly promotion. Okay, promotion. Okay, bermulanya saya tahu pasal distribution ni apabila
partner saya tu, Empire masa tu adalah Empire Film. Okay. So itu company saya yang pertama. Sekarang ni company saya yang kedua adalah Key Billion Distribution Sdn Bhd. So yang company pertama ni, Empire ni, partner saya yang dulu ni panggil saya Azrul lah. Dia panggil saya, Abang Azrul. Okay. Babe, jom kita buat bisnes. Kau nak buat bisnes apa? Aku tak tahu ni, aku mana ada duit nak buat bisnes ni. Kau ingat modal bising lah. Sekali pujuk saya kata okay, jom lah. So di situlah Azrul is distribution. Ya, daripada awal lagi kan. Daripada awal lagi distribution. So di situ saya belajar dengan dia. Okay. Distribute apa semua. And then after that, masa kita dah buat company sendiri ni, dia kena ada effort lain. Dia bukan kena tahu pasal distribution saja. You kena tahu juga on the market. You kena tahu juga on the producer-producer yang you kenal. Sebab apa? You nak dapat job. Betul. Nak dapat projek kan. Dapat projek. Kalau you tak kenal producer ni semua, susah lah you nak dapat projek. Siapa nak bagi kan? So situlah saya belajar dari segi distribution, connection. Dan masa di MIG dulu, kita punya circle tu dia macam tu je. Okay. So bila saya bisnes, saya keluar freelance apa semua, sebelum saya buat bisnes freelance, dia punya circle lagi besar. Okay. Maksudnya kita nampak dunia dalam hiburan ni, industri ni dia lebih luas. Okay. So dengan MIG tu you akan dalam situ dalam je. Itulah dalam MIG punya team kan. Itu je. So bila kat luar ni, dia akan nampak lagi luas. So nak dijadikan cerita kenapa maksud saya sebelum saya buat company saya ni, saya memang ada buat freelance promo filem KL Gangster pertama. Itu adalah first filem yang collect 12 juta. Maksudnya first filem yang collect atas 10 juta. Sebab dulu paling tinggi pun 8 juta. Okay. So kalau kita tengok balik transition film collection ni, zaman Datuk Yusof Aslam 96.5 juta. 6 juta, betul. Itu 1995. Nak memecahkan rekod tu, dia mengambil masa lebih daripada 10 tahun. Ush, lama Datuk Yusof pegang rekod tu. 6.5 yang memecahkan rekod filem dia adalah David Teo. Filem Adenan Sempit collected is about 8.6 juta. Okay. So itu first filem yang pecahkan filem Sembilu Datuk Yusof. Waktu tu abang terlibat lah untuk Adenan Sempit tu kan. Kita promokan filem tu apa semua. So masa keluar Cat Gangster tu, ada juga MIG keluarkan filem Kongsi hanya dapat collect about 8 ke 9. Okay. Still good. Still good. Masa tu still good. Tapi masa zaman tu kita tak digital tau. Zaman tu kita shooting semua pakai 35. Okay. 35 cost dia lagi tinggi. Setiap panggung tu. Dia bukannya, dia tak boleh buat hard disk ni. You kena bagi satu panggung satu kopi. Ya, betul. Sebab dia 35 kan. Dia physical. Dia bukan dalam hard disk ke apa semua. So dia cost dia lagi tinggi lah. So, jauh tinggi lah nak pandai sekarang. Betul. Tapi kalau awak tanya saya lebih suka 35. Kenapa bang? Sebab dia punya gambar tu. Nampak naturality dia lain lah. Lain daripada digital. Okay. Ini yang tapi kita kena ikut perkembangan semasa lah. Of course lah. Takkan kita nak shoot lagi 35 sekarang ni. Sebab semua post pun dah, bukan boleh je, tapi cost you akan tinggi lah. Ya, betul. Jadi nak beli 35 dah berapa dah. Tak apalah bang, saya dah lalu yang tu. Yang cost dia tinggi sangat tu. Okay. Alright, abang dah biasa deal dengan panggung. Berapa peratus panggung ambil dalam tempoh, contoh seminggu dia ambil 50%, macam tu. Ini yang ramai tak tahu Okay. Saya rasa ramai yang tahu, ramai yang tak tahu. Okay, macam ni. Untuk collection film, katakanlah kita dapat 1 juta gross collection, kita panggil gross Okay, 1 juta tu bukan kita punya semua. Okay, first kali kita akan potong 25% state government duty hiburan. So ada kan kebanyakan negeri dalam Malaysia ni 25%, kecuali Kuala Lumpur 10%, Sabah tak ada, Sabah 0. So yang lain-lain semua 25%. So potong 25% dan kita akan bagi dengan Sima. Untuk minggu pertama Sima akan ambil 50%, kita 50%. Daripada 75% yang baki tadi tu, yes, bahagi 50-50. Yes. Okay. So minggu kedua pula Sima akan ambil 55, kita 45. So minggu ketiga Sima akan ambil 60, kita 40. Maksudnya producer makin kecil, makin rendah. Okay. Panggung makin tinggi. Makin tinggi. Okay. Saya sedia platform kalau tidak orang tak boleh tengok betul. Tapi kenapa dia tak maintain je 50-50 sampai? Ini kita kena tanya dengan, ini ada guideline dia ke? Ada di yes. Okay. Ini antara sebab tu kita ada wajib tayang. Okay. So ini adalah guideline antara Maffair dengan wajib tayang. So maksudnya peratus tu dipersetujui oleh SWT lah. Yes. Wajib tayang dan SWT ni pula berapa lama? Bukan SWT ni baru start semalam. Ya, betul. Daripada 80-an lagi. Tak salah saya kalau saya salah minta maaf. Tapi dari segi 80-an lagi. Tu saya kata syarat SWT ni dia dah kena bertukar.
Oh, okay. Jadi maksudnya bang, kalau daripada amount sejuta tadi tu, berapa je lah yang dapat kalau kata bertahan 3 minggu? Okey, awak kena ingat filem ni tadi saya cakap total kutipan Gross 1 juta. 1 juta. Tapi berapa lama dia tayang? Katalah 3 minggu dia tayang. So dia akan pecahkan lah. Okey, kalau minggu pertama 200,000. Okay. Minggu kedua 300,000. Minggu ketiga 4. Maksudnya claim collection tak semestinya sejuta tu dalam masa seminggu. Sorry. Kan? Mungkin dalam sejuta tu mungkin you dapat dalam masa 2 minggu. So kita kena pecahkan lah. So sebab tu saya distributor, kita akan buat calculation tu by week. So Okay, so ni, Kejap alam-alam dah bertengah mic tu, kita sambung kejap lagi boleh bang? Alright, kita berjumpa lagi dalam podcast BBNS selepas ini.